Saya tunjuk absorber ni. Nampak minyak semua dah. Satu minit hari ni. Hari ni mungkin hari Vios kot. Tengok depan kita Vios, tu dah siap dah nak keluar. Belakang kita Vios, kat luar tadi pun Vios juga. Hari ni mungkin hari Vios. Okey, untuk kereta Vios ni, masalah dia bunyi. Saya tunjuk absorber ni. Nampak minyak semua dah. Okey, absorber dia ni, kalau tanya saya dah habis dah. Nampak? Ni bearing dia sebenarnya. Bearing mounted absorber dia. Dia duduk bawah ni. Ni dia duduk kat sini. Macam ni. Jadi nampak tak sekarang dia dah pecah. Bila pecah, sebab tu dia boleh keluar bunyi kerak. So owner mengadu kat kami ada bunyi benda ni lah. Sebelum kami buka memang dah pecah, dah teruk habis dah. Absorber pun dah mati. Mounted absorber pun dah penyek dah. Jadi bila kita tunjuk kat owner puas hati dan owner minta kami tukar. Kita tukar warna silver ni. Tu warna silver ni, kotak dia ni. Saya apa? RS Ultra ni. InsyaAllah kalau pakai absorber ni, pakai balik dengan spring original. Kalau untuk Vios, dia steady. Dia tak keras. Dia mantap lah, senang cerita. Dia lebih padu banding original. Jadi kalau siapa nak repair balik kereta, nak settlekan masalah bunyi, ataupun macam biasa nak tukar bush, tu saya tunjuk lagi sekali. Nampak tak? Mesin kita tu, nak press apa pun boleh. Boleh bawa datang ke Fizi Motorsport Sawit. Sebab hari ni saya Mechanic power, semua boleh settle. Kena tak mati terus hidup macam kena sihir. Battle bunyi pelik jadi senyum.